Okey, cuba baca tajuk. Sahabat yang baik. Baik, ada dua haiwan yang bersahabat baik, iaitu Tupai anak. tupai dan anak. Okey, kita tengok apa kisah tupai dan anak. Musim tersebut telah berakhir. Semua haiwan keluar dari tempat masing-masing untuk mencari makanan. Ada yang berterbangan, ada yang melompat, ada juga yang berlari. Baik, dalam petikan ini, dalam ni ada perkataan yang berwarna merah. Yang berwarna merah. Cuba sebut perkataan yang berwarna merah ni. Terkunjung, mencari, berterbangan. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Seperti biasa, sang tupai keluar dari sarangnya di atas pohon nangka, lalu berteriak memanggil sahabatnya sang anak. Okey. Ya, apa perkataan yang berwarna merah? Sarang, memanggil. Lagi sekali. Sarang, memanggil. Okey, bagus. Seterusnya. Baik. Sambung. Biasanya anak akan menyaut, tetapi pada hari itu tiada apa-apa lawan. Okey, apa perkataan yang berwarna merahnya? Menyahut. Okey, bagus. Lagi. Sambung. Tupai berasa risau, lalu ke rumah sahabat lainnya. Tetapi sang anak tidak kelihatan. Baik, ada berapa perkataan yang berwarna merah? 2. Apa perkataan tersebut? Risau, kelayanan. Bagus. Sambung lagi. Tiba-tiba tupai terdengar suara keluar dari dalam rumah. Tupai pun mendekat ke sana. Baik, apa perkataan yang berwarna merahnya? Mendengar, bergegas. Okey, lagi sekali. Mendengar, bergegas. Lagi sekali. Mendengar, bergegas. Lagi sekali. Mendengar, bergegas. Okey, seterusnya. Sambung. Anak, mengapa denganmu? Aduh, sakitnya perutku. Apa yang telah kamu makan? Anak makannya apa? Baik, kita ulang lagi sekali. Ada yang baca tak betul. Ada yang baca dengan betul kan? Sekarang sama-sama baca. Lagi sekali. Anak. EH bunyi apa? EH bunyi apa? Okey, sambung. Anak, mengapa dengan kamu? Aduh, sakitnya perutku. Apakah yang telah kamu makan? Anaknya tupai. Bagus. Okey, seterusnya. Okey, sambung. Aku makan makanan di dalam plastik itu. Ini makanan ringan. Lihai, baiknya pun sudah luput. Baik, Syairah jangan laju sangat ya. Tolong kawan-kawan yang lain. Baik, sama-sama lagi sekali kita ulang. Aku makan makanan di dalam plastik itu. Ini makanan ringan. Lihat tarinya pun sudah luput. Baik, apa perkataan yang berwarna merah? Cuba sebutkan. Plastik luput. Okey, bagus. Sambung lagi. Sabarlah anak, lain kali kamu
Siapa boleh terangkan pada cikgu? Cerita tadi tentang apa? Tentang sahabat baik. Ya, okey, saya dah dulu. Tentang Sahabat baik. sahabat baik. Apa yang berlaku dalam cerita tu? Okey, orang lain. Siapa boleh terangkan pada cikgu? Ya, Nabila. Apa yang berlaku pada sahabat tu? Apa yang berlaku pada sahabat tu? Sakit perut. Siapa yang sakit perut? Anak sakit perut. Kenapa anak sakit perut? Sebab makanan ringan. Makanan ringan tu makanan yang macam mana? Dia macam keropok, gula-gula. Keropok, Gula-gula. gula-gula. Coklat. Coklat lah tu, coklat gula-gula lagi. Aiskrim. Aiskrim, makanan yang tidak berkhasiat. Apa terjadi pada makanan tersebut? Taringnya sudah luput. Ya, taringnya sudah Luput. luput. Okey, nanti cikgu tunjukkan lagi sekali. Kenapa cikgu orang? Tunjukkan lagi sekali pada kamu. Bisa banyak kali. Kita tengok lagi sekali. Okey. Perkataan yang berwarna merah. Sebutkan lagi sekali. Tengkujuh. Okey. Apa yang kamu faham dengan perkataan tengkujuh? Tengkujuh ni maksud dia apa? Musim tengkujuh. Apa maksud musim tengkujuh? Musim bunga. Musim bunga, kata Nabila. Betul ke musim bunga? Kurang tepat. Apa maksud musim tengkujuh? Musim tengkujuh maksudnya musim musim hujan. Macam sekarang ni, musim hujan yang boleh menyebabkan berlakunya banjir. Itu maksud musim tengkujuh. Bukan musim bunga. Musim hujan. Okey, mencari makanan. Apa maksud mencari makanan? Masing-masing Masih untuk mencari makanan. untuk mencari makanan. Dah musim hujan dah habis, mereka pun keluar mencari Makanan. Baik. Bagaimana cara mereka keluar mencari makanan? Berterbangan. Apa haiwan yang berterbangan? Burung. Rama-rama, Lebah. lebuan, Lebah. lebah dan sebagainya. Okey, ada yang melompat, ada juga Ada yang yang berlari. Okey, tengok lagi seterusnya. Okey. Sarang. Apa guna sarang tu? pelindungan. Bagus, Nabila. Tempat Perlindungan. perlindungan. Perlindungan kepada siapa? Anak. Kepada Haiwan. haiwan. Tak kisahlah haiwan apa pun, mereka juga memerlukan tempat Perlindungan. Baik, ini Memanggil. siapa yang panggil siapa ni? Anak. Anak panggil tupai. Anak. Tupai memanggil sang Anak. Okey, seterusnya. Menyahut. Menyahut tu macam mana? Apa maksud menyahut? Dia memanggil anak. Dia dengar. Bila orang panggil, kita pun Mendengar. kita cakaplah kalau misalnya orang panggil, Amar. Ya. Ya tu maksudnya menyahut. Okey, tapi sang anak dipanggil, tapi ada jawapan. Dia panggil sang tupai. Sang tupai panggil sang anak, tapi sang anak tak jawab. Okey, sambung seterusnya. Okey, maksud Risau. Apa maksud risau? Dia risau sahabatnya. Risau tu maksudnya? Sahabatnya. Risau tu macam mana? Abid. Kalau kita hilang, dia rasa risau. Siapa yang rasa risau kalau kamu hilang? Siapa Tupai. yang risau? Tupai yang Tupai. Itu berapa? Risau tu maksudnya cemas, keadaan yang tidak tentu arah. Okey, lepas tu kelihatan. Kelihatan apa maksud kelihatan? Tidak kelihatan. Apa maksud tidak kelihatan? Tupai kan di sini kan? Tupai berasa risau lalu ke rumah sahabat baiknya itu. Tetapi sang anak tidak kelihatan. Apa maksud tidak kelihatan? Kelihatan. Anak tak ada di rumah. Anak tak ada di rumah. Maksudnya tupai tak nampak Arnab. Okey. Di belakang. So tiba-tiba tupai Terdengar. terdengar suara. Terdengar tu inilah kan. Bila dia dah menyahut, dengarlah tu. Kemudian tupai pun Bergegas.
menuju ke tempat tersebut. Tupai dengar suara anak. Lepas tu Tupai apa? Terus pergi mendapatkan sang anak. Okey, lepas tu ni cerita Tupai tanya kenapa, apa yang berlaku pada sang anak. Jadi sang anak pun menceritakanlah hal yang sebenarnya, bahawa dia sakit perut. Sakit perut. Sakit perut tu apa yang telah kamu makan anak? Tanya sang Tupai. Okey, ada kan? Aku makan makanan di dalam itu. Dia tak tahu pun makanan tu apa. Tapi sang Tupai, sang anak makan juga makanan tu. Rupanya makanan itu makanan ringan. Okey, nasib baik bukan makanan yang beracun. Kalau makanan yang beracun, Mati. mungkin boleh membawa maut. Baik, lihat taringnya Taringnya pun pun sudah luput. luput. Apa maksud luput? Luput tu dah Dah habis taringnya. Dah luput tu maksudnya taringnya dah habis. tamat, dah habis dah. Okey, lagi? Ada lagi tak perkataan berwarna merah? Di dalam buku ada. Oh, ada. Okey, sabarlah anak. Lain Nasihat kali daripada kamu sang kena Tupai, kena berhati. Hati. Okey. Kita tengok dari mula. Sekarang Cikgu nak Amal cuba baca, Mak. Boleh ya? Amal membaca dulu. Okey, baca, Mak. Sahabat yang baik. Okey, bagus. Musim tengkujuh telah berakhir. Semua haiwan keluar dari tempat masing-masing untuk mencari makanan. Ada yang berterbangan, ada yang melompat, ada juga yang berlari. Okey, bagus. Tepuk tangan untuk Amal. Terima kasih. Okey, terusnya Cikgu nak. Syahilah baca. Okey. Seperti biasa, sang tupai keluar dari sarangnya di atas pohon nangka lalu berteriak memanggil sahabatnya sang arnab. Okey, bagus. Syahilah sangat bagus ya membaca. Terima kasih Syahilah. Tepuk tangan untuk Syahilah. Okey, seterusnya siapa nak baca? Siapa nak baca seterusnya? Siapa nak baca? Najwa nak baca? Okey, Najwa baca. Okey. Kuat sikit. Sang menyahut. Bagus, tepuk tangan untuk Najwa. Jangan banyak baca lagi. Okey, seterusnya. Siapa yang nak baca? Lelaki pula. Siapa nak baca? Aswad. Okey, bagus. Aswad baca, Aswad. Kuat sikit, Aswad. Masa risau. Berdiri tegak-tegak, Aswad. Okey, sambung. Lalu ke rumah sahabat baiknya. Itu tupai. Tetapi sang anak tidak kelihatan. okey, bagus. Habib pula baca, Habib. Tepuk tangan tu. Terima kasih, Aswad. Tiba-tiba tupai terdengar suara keluhan dari belakang rumah. Tupai pun Belakang rumah, titik. Ingat. belakang rumah. Tupai pun bergegas ke sana. Okey, sambung lagi ni. Sedap pula si siapa baca ni tadi, Habib. Sambung, Habib, baca lagi, Habib. Anak mengapa dengar kamu? Aduh, sakitnya perut aku. Apakah yang telah kamu makan, anak? Tanya tupai. Baik, tengok yang terakhir. Sama-sama kita bacakan. Kuat-kuat. Okay, baca kuat-kuat. Aku makan makanan di dalam plastik itu. Ini makanan
teruskan lagi membaca di rumah. Kerana jika kamu banyak membaca, banyak kesalahan yang dapat kamu perbaiki. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kelas.